Kadang-kadang apa yang kita selalu nampak sometimes ada makna yang selama ini kita tak pernah tahu. Korang perasan tak kalau ada beberapa kempen kesedaran kat dunia ni, diorang suka guna warna ungu. Kalau dia nak menandakan dia meraihkan kempen kesedaran tu, dia tukar gambar profil je jadi warna ungu. Saya sebenarnya tak perasan juga benda ni dan tak pernah terfikirlah nak ambil macam nak cari tahu lebih lah pasal warna ungu ni, sebab yelah macam tak ada apa-apa pun kan. Sebab saya fikir yelah mungkin dia tukar gambar profil dia tu warna ungu sebab cantik ke apa ke, ataupun adalah perayaan tertentu macam tu. Tapi rupanya dia ada maksud. Sampailah saya tengah prepare konten untuk 13 Jun which is bulan lepas. Macam korang tahu saya meraihkan kempen kesedaran albinism 13 Jun kan. Start pada tu saya meraihkan macam biasalah, ada konten untuk 13 Jun. Tapi rupa-rupanya saya perasan di situ wujud juga warna ungu. Jadi kat situ juga bila saya cari tahu lebih lagi, rupa-rupanya warna ungu ni memang sering digunakan untuk kempen-kempen kesedaran kat dunia ni. Contoh salah satu kempen kesedaran kesihatan yang saya tengok, contohnya ialah kempen kesedaran epilepsi. Jadi kalau untuk albinism ni, selain daripada warna putih yang memang sinonim lah dengan orang albino yang putih ni, warna ungu ni juga digunakan dalam kempen kesedaran albino sebagai orang kata tanda solidariti lah. Tanda kesedaran dan solidariti dalam menyambut kempen kesedaran albino. Ya, honestly memang saya pun sangat-sangat baru tahu ya benda ni. Memang orang kata fun fact yang sangat barulah untuk saya dan mungkin untuk korang juga. Mungkin ada yang tak tahu. So sekarang korang tahulah bersama-sama saya. Macam tu. Sebab tu saya macam perasan kenapa tiba-tiba ada influencer lah dekat Eropah sana tiba-tiba tukar jadi warna ungu. Saya ingatkan dia menyambut apa tiba-tiba warna ungu kan. Rupa-rupanya kempen kesihatan. Dan bila saya fikir balik, sebenarnya memang warna-warna dalam setiap kempen ni lah, tak kisahlah kempen kesedaran kesihatan ke atau apa-apa kempen kesedaran lah kat dunia ni, setiap daripada kempen tu kan ada warna-warna dia tersendiri. Dan sebenarnya memang dia ada maksud yang tersirat, bukan diguna hanya saja-saja je. Macam tu. Memang orang kata banyak benda lah kita boleh belajar sebenarnya. Setiap warna ada maksud dia yang tersirat. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow.